Hai, Hafid di sini. Dalam video ini, saya akan berkongsi penerangan mengenai bab 5, penyelenggaraan mesin dengan jelas dan padat. Jom kita start. Apa itu penyelenggaraan mesin? Penyelenggaraan mesin proses menjaga, memeriksa dan membaiki mesin secara berkala supaya mesin sentiasa berfungsi dengan baik, selamat dan tahan lebih lama. Kepentingan penyelenggaraan mesin menjamin ketepatan dan kualiti produk, meningkatkan jangka hayat mesin, mengurangkan masa henti downtime, menjimatkan kos pembaikan dan penggantian, menjamin keselamatan operator, meningkatkan kecekapan dan produktiviti pengeluaran. Jenis penyelenggaraan mesin ada 3, iaitu penyelenggaraan pencegahan, kerja penyelenggaraan yang dilakukan secara berjadual sebelum mesin rosak untuk mencegah kerosakan, mengurangkan downtime dan memastikan prestasi mesin kekal baik. Yang kedua adalah penyelenggaraan pembetulan, kerja membaiki, mengganti atau melaras komponen mesin selepas berlaku kerosakan supaya mesin boleh beroperasi semula seperti biasa. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan ramalan, kaedah penyelenggaraan yang menggunakan data, sensor dan pemantauan keadaan mesin untuk meramal bila kerosakan akan berlaku supaya pembaikan dapat dibuat sebelum mesin rosak. Komponen utama yang perlu diselenggara iaitu keadaan keseluruhan mesin, spindle dan peralatan pemotongan, tooling, meja dan peralatan pemegang kerja, pergerakan paksi, penutup gelongsor dan pengendap, sistem penyejukan, komponen elektrik, ciri-ciri keselamatan, mekanisme pertukaran alat, kelajuan spindle dan kadar suapan. Prosedur penyelenggaraan asas. Penyelenggaraan asas merupakan langkah penting yang dilakukan oleh operator atau juruteknik untuk memastikan mesin kisar CNC sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Ia merangkumi pemeriksaan rutin, pembersihan, pelinciran dan pencacatan rekod. Amalan ini membantu pencegahan kerosakan besar, memandangkan jangka hayat mesin serta mengekalkan ketepatan hasil pemesinan. Prosedur penyelenggaraan asas ada 3, iaitu pemeriksaan rutin sebelum dan selepas operasi. Dilakukan setiap kali sebelum dan selepas mesin digunakan untuk mengesan awal masalah seperti kebocoran minyak, tali sawat longgar atau bahagian haus, membantu mencegah kerosakan dan menjaga prestasi mesin. Yang kedua, pembersihan dan pelinciran bahagian mesin, menghilangkan habuk, serpihan dan kotoran pada bahagian mesin, melicinkan komponen bergerak untuk mengurangkan geseran dan kehausan dan memastikan operasi mesin lebih lancar, tepat dan lebih tahan lama. Yang ketiga, catatan rekod penyelenggaraan, merekod setiap aktiviti penyelenggaraan yang dilakukan, membantu mengesan corak kerosakan atau masalah berulang, memudahkan perancangan penyelenggaraan seterusnya dan rujukan teknikal. Prosedur keselamatan dalam penyelenggaraan mesin. Keselamatan semasa penyelenggaraan mesin sangat penting bagi melindungi pekerja dan memastikan persekitaran kerja selamat. Operator perlu memastikan switch utama, menanggalkan sumber kuasa dan mengenal pasti bahagian berbahaya sebelum menyentuh atau memeriksa mesin. Sepanjang penyelenggaraan, penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, cermin mata keselamatan dan kasut keselamatan dapat mengurangkan risiko kecederaan. Selepas kerja selesai, semua komponen perlu diperiksa semula bagi memastikan mesin berfungsi dengan selamat. Prosedur kecemasan serta peti pertolongan cemas juga perlu disediakan untuk mengelakkan kejadian tidak diingini dan mewujudkan suasana kerja yang lebih selamat.
Langkah keselamatan sebelum penyelenggaraan: menutup switch utama dan memutuskan bekalan kuasa. Log out, tag out. Memakai peralatan pelindung diri PPE. Mengenal pasti risiko kerja. Menyediakan peralatan dan dokumen penyelenggaraan. Menyemak kawasan kerja. Memaklumkan kepada penyelia atau rakan sekerja. Langkah keselamatan semasa penyelenggaraan: gunakan alat yang sesuai, gunakan peralatan perlindungan diri, hanya individu terlatih dibenarkan menjalankan kerja, matikan sumber kuasa sebelum penyelenggaraan, elakkan pakaian longgar dan aksesori, kekalkan kawasan kerja dalam keadaan bersih dan teratur, berwaspada dengan bahagian panas atau tajam, elakkan gangguan semasa bekerja. Langkah keselamatan selepas penyelenggaraan: pasang semula semua penutup keselamatan dan pelindung mesin, bersihkan kawasan kerja, uji fungsi mesin, melakukan rekod penyelenggaraan, pengesahan akhir oleh penyelia atau juruteknik kanan. Tindakan kecemasan dan pertolongan cemas: hentikan mesin serta-merta dan putuskan sumber kuasa, pindahkan pekerja ke kawasan selamat, laporkan insiden kepada penyelia dengan segera, gunakan APD ataupun alat pelindung diri sebelum membantu mangsa, beri pertolongan cemas asas mengikut jenis kecederaan, guna peti pertolongan cemas yang disediakan di bengkel, hubungi pihak kecemasan jika kecederaan serius, catat dan dokumentasikan insiden untuk tindakan susulan. Dengan itu, berakhirlah perbentangan Afiq. Semoga maklumat yang diberikan bermanfaat dan jelas. Terima kasih atas perhatian semua. Bye.